Kematian boleh menjengah kita bila-bila masa sahaja, dan semua yang hidup di atas dunia ini pasti akan melaluinya. Tetapi, adakah korang tahu, dalam bidang seni ini terdapat banyak risiko yang boleh berlaku semasa penggambaran. Jadi, tanpa membuang masa lagi, untuk video episod ke-47 kali ini, Mr. nak senaraikan antara 10 anak seni yang terkorban semasa penggambaran dijalankan demi melakukan aksi untuk menghiburkan orang ramai yang menonton. Jadi, jom kita semak. Vic Morrow merupakan seorang aktor dari Amerika yang dilahirkan pada 14 Februari 1929. Menurut Half-Staff-Work, semasa penggambaran Twilight Zone The Movie pada Julai 1982, Morrow telah terbunuh bersama dengan dua pelakon kanak-kanak, Micah Dean Lee dan Rini Chi. Filem tersebut telah melibatkan penggunaan helikopter dan pyroteknik, iaitu bahan letupan. Semasa kejadian, ada babak di mana Morrow diserang oleh tentera Amerika di Vietnam. Lalu, pyroteknik itu meletup, memusnahkan ekor helikopter yang menyebabkan helikopter tersebut terhempas dan musnah, manakala Morrow serta kedua-dua pelakon kanak-kanak itu terbunuh dalam kejadian itu. Selepas kes kematian tersebut, penggambaran untuk filem itu tetap diteruskan dan apabila ditayangkan, ia tidak mendapat sambutan yang hangat di pawagam. Brandon Lee dilahirkan pada 1 Februari 1965 dan beliau merupakan anak kepada aktor legenda martial art antarabangsa yang terkenal, iaitu Bruce Lee. Brandon Lee telah terbunuh pada 31 Mac 1993 dalam satu kemalangan akrobat di set penggambaran untuk filem The Crow. Watak Lee sepatutnya ditembak di tempat kejadian dengan menggunakan peluru kosong, tetapi malangnya pistol yang digunakan itu mengandungi serpihan peluru sebenar. Semasa penggambaran, Lee berjalan melalui sebuah pintu yang membawa beg plastik hitam dan seorang lagi pelakon telah melepaskan tembakan kepadanya dari jarak 15 kaki. Tembakan itu telah terkena pada perut Lee dan Lee telah menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian. Pengarahnya, Alec Proyas, telah menggunakan pelbagai kesan khas untuk menyiapkan filem itu. Menurut The Reporter Hollywood, The Crow menceritakan kisah pemuzik rock Eric Draven yang diberikan kuasa oleh seekor gagak misteri. Draven menggunakan kebolehannya itu untuk memburu dan membunuh lelaki yang membunuhnya dan tunangnya. Jonathan Sandworth Ritter adalah seorang pelakon di Amerika yang dilahirkan pada 17 September 1948. Semasa berada di set penggambaran untuk sebuah program TV iaitu 8 Simple Rules for Dating with My Teenage Daughter pada 11 September 2003, Rita telah jatuh dari set penggambaran dan telah dikejarkan ke hospital di mana dia menjalani pembedahan aorta. Menurut Fox News, penyakit ini adalah penyakit yang akan menyerang pesakit pada bila-bila masa sahaja. Menurut berita itu juga, Rita telah meninggal dunia pada petang yang sama. Penggambaran untuk program tersebut telah diteruskan untuk musim yang lain dengan menggantikan David Spade dan James Garner sebagai hos untuk program tersebut. Roy Mitchell Kinnear adalah seorang pelakon dan komedian yang dilahirkan pada 8 Januari 1934 di England. Semasa di Toledo, Sepanyol, beliau telah menjalani penggambaran filem untuk The Return of the Musketeers dan di dalam satu adegan, Kinnear telah terjatuh dari kuda yang ditungganginya. Kemalangan itu telah menyebabkan tulang pinggul lelaki itu patah dan dibawa ke sebuah hospital di Madrid. Keesokan harinya, pada 20 September 1988, Kinnear mati akibat dari serangan jantung. Pengarah filem tersebut, Richard Lester, sangat tertekan oleh kematian Kinnear dan tidak lama selepas itu, beliau berhenti menjadi pengarah. Stephen Robert Irwin atau lebih dikenali sebagai Steve Irwin dilahirkan pada 22 Februari 1962 di Australia. Beliau dikenali sebagai penggembara Australia dan seorang aktivis binatang, crocodile hunter. Kematiannya amat tragis apabila
Beliau telah dibunuh oleh seekor ikan pari pada 4 September 2006 semasa merakam dokumentari di bawah laut iaitu Ocean's Dead Lies. Menurut Los Angeles Times, Erwin dan juru kamera beliau, Justin Lyons, berada di dalam air yang dalamnya bersamaan dengan Queensland, Australia. Pasangan itu telah terjumpa dengan seekor ikan pari sepanjang 8 kaki dan semasa penggambaran tersebut, ikan yang sepanjang 8 kaki itu telah menyerang Erwin. Ia mula menikam Erwin dengan ekornya hingga beratus-ratus serangan dalam masa beberapa saat sahaja, kata Lyons kepada Los Angeles Times. Walaupun anak-anaknya telah berusaha untuk menyelamatkannya, namun Erwin meninggal sebelum mereka dapat membantu. Dalam wawancara Justin Lyons dengan Los Angeles Times, beliau berkata, perkataan terakhir Erwin adalah, "Aku akan mati." Albert Paul Mans dilahirkan pada 2 Ogos 1903 di California, Amerika Syarikat, dan beliau adalah seorang pelumba udara Amerika dan stunt pilot. Selepas bekerja dengan penerbangan komersial, beliau telah pergi ke Hollywood dan menyertai produksi filem sebagai juruterbang lagak ngeri pada ketika itu, di mana dia telah ditawarkan sejumlah gaji yang besar untuk menjayakan babak-babak ngeri melibatkan penerbangan di udara. Pada 8 Julai 1965, ketika melakukan aksi stunt untuk filem The Flight of Phoenix yang diterbitkan dan diarahkan oleh Robert Aldrich, Mans menerbangkan pesawat yang sangat luar biasa, Tallman's Phoenix P1, yang dibina khas untuk filem itu. Beliau terbang di padang pasir di Arizona. Ketika pesawatnya sedang terbang di kawasan berbukit, pesawat tersebut telah meletup dan terhempas ke bawah dalam keadaan terputus dua, sekaligus meragut nyawa Mans. John Eric Hexum dilahirkan pada 5 November 1957 di California, Amerika Syarikat. Beliau adalah seorang pelakon dan model. Pada 12 Oktober 1984, ketika menjalani penggambaran untuk siri ke-7 bagi sebuah series Golden Opportunity, Hexum diberikan senjata jenis revolver 44 Magnum, dan ketika sedang menunggu babaknya untuk dilakonkan, beliau yang juga seorang yang gemar bergurau telah mengambil pistol tersebut yang dimuatkan dengan peluru kosong dan ditembak ke kepalanya. Luka tembakan yang tidak disengajakan itu telah membunuh Hexum. Impak dari tembakan peluru kosong itu telah menyebabkan kepalanya membengkak dan menyebabkan serpihan tulang di kepalanya retak serta menyebabkan pendarahan yang serius hingga doktor mengisytiharkan yang otaknya telah mati. Selepas dikejarkan ke hospital dan pembedahan dilakukan, Hexum telah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari itu. Arthur Everett School atau Art School dilahirkan pada 24 Disember 1931 di Amerika Syarikat. Beliau adalah juruterbang aerobatik Amerika, juru kamera udara, pengajar penerbangan dan pendidik yang berpangkalan di Riverside, California Selatan. Kebanyakan penerbangan mewah yang dilihat dalam Top Gun dilakukan oleh stuntman mahir. Art School adalah salah seorang juruterbang sedemikian. Dia meninggal dunia ketika sedang memandu pesawatnya untuk penggambaran Top Gun tersebut selepas melakukan gerakan yang dikenali sebagai putaran mendatar. Tragisnya, peralatan kamera yang dipasang di atas kapal terbang menambahkan lagi berat badan pesawat yang tidak dijangka. Seterusnya, menyebabkan ia berputar dan terjunam ke dalam lautan Pasifik. Scholl adalah seorang pengajar penerbangan berpengalaman dengan sekolah penerbangannya sendiri yang berusia 51 tahun ketika itu. John Elroy Sanford atau lebih dikenali sebagai Red Fox dilahirkan pada 9 Disember 1922 di Amerika Syarikat. Beliau adalah seorang pelakon dan stand-up comedian. Pada 11 Oktober 1991, semasa menjalani penggambaran untuk filem The Royal Family, Fox telah diserang dan meninggal dunia akibat serangan jantung yang kritikal. Ironinya, kisah kematian beliau sama dengan adegan yang pernah beliau lakonkan pada sebuah filem tahun 1970-an iaitu Sanford and Son. Beliau meninggal dunia pada umur 68 tahun. Yang pertama ini adalah pelakon lagak ngeri dari Malaysia sendiri iaitu Nazari Omar Bakri atau lebih dikenali sebagai Kidin, seorang anggota muzik kumpulan Kafilah.
Ketika menjalani penggambaran untuk sebuah filem seram Jangan Pandang Belakang arahan Ahmad Idham, terbitan syarikat Metrowest Sendirian Berhad, beliau ditugaskan untuk menggantikan watak Pierre Andre untuk melakukan aksi terjunan dari sebuah bangunan. Akibat gagal terjun ke atas longgokan kotak yang disusun di bawah, arwah terhempas ke atas tanah dari tingkat 3. Babak itu adalah aksi terakhir bagi filem itu sebelum pembikinannya selesai. Arwah bernaung di bawah syarikat rentak tuah Sendirian Berhad dan beliau adalah seorang pelagak ngeri profesional serta mempunyai pengalaman hampir 20 tahun. Impak dari itu, arwah cedera parah di beberapa bahagian badan termasuk di kepala sehingga tidak sedarkan diri dan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kuala Lumpur. Kejadian itu menimbulkan rasa kesal yang mendalam buat pelakon Pierre Andre dan turut menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang berlaku. Jadi, sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, kita sering dinasihatkan untuk membuat persediaan menghadapi saat kematian yang boleh sampai bila-bila masa sahaja. Tak kira dalam apa jua bidang pekerjaan sekalipun, risiko dan bahaya sentiasa ada. Semoga apa yang berlaku ini menjadi pengajaran buat kita semua yang masih hidup untuk sentiasa berhati-hati semasa bekerja. So, itu sahaja konten dari Mr. Laptop kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, tekan button subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka dengan info dalam video ni, tekan button like dekat tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Laptop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.